Baik, berkenaan dengan isu yang baru-baru ini berlaku dekat Alur Gajah, okey? Ada pelbagai reaksi yang wujud dalam kes ini. Pertama sekali berkenaan dengan hakikat bahawasanya Kementerian Pelajaran Malaysia masih lagi ingin membenarkan empat pelajar yang disiasat bawah Seksyen 375B ini untuk menduduki SPM pada tahun ini. Dan nombor dua, apa sebenarnya yang kita boleh expect daripada pertuduhan yang bakal dihadapkan ke atas empat orang pelajar ni, okey? So, seperti yang korang tahu, kita tahu bahawasanya keempat-empat orang ni sebenarnya sedang disiasat di bawah Seksyen 375B Kanun Kesisaan, di mana kalau kau baca Seksyen 375B ni kan, kau akan nampak bahawasanya kes ni memang sangat-sangat serius sebab hukuman dalam Seksyen 375B ni memperuntukkan wajib penjara 10 tahun, Mat. Kalau kau adalah pesalah dewasa, 10 tahun tu memang dalam tangan kalau kau didapati bersalah bagi kes tersebut. Tetapi sebab dalam kes ini budak ini merupakan pesalah kanak-kanak masih lagi bawah umur 21 tahun, maka sekiranya budak ini didapati bersalah, mahkamah boleh memberikan hukuman hanya terhad kepada Seksyen 91 Akta Kanak-Kanak. Dan memandangkan kes ini adalah kes yang serius, maka aku rasa tidak ada masalah untuk mahkamah hantar budak ini pergi ke Handegani untuk reform mereka supaya mereka jadi orang yang lebih baik sekiranya mereka keluar daripada Handegani. Tetapi sekiranya bila kita dah hantar dia pergi Handegani, tapi kita nak halang dia daripada ambil SPM, bagi aku ni agak bangang jugalah. Sebab apa? Dah alang-alang dia dekat dalam Handegani, memang ada fasiliti, memang ada cikgu-cikgu yang mengajar budak-budak ni supaya budak-budak ni lebih pandai, supaya budak ni lebih berakhlak. Why not kita just bagi je diorang ni ambil SPM? Sebab apa? Sekiranya kita tak bagi diorang ni ambil SPM dan kita biarkan diorang ni terus bangang, kita akan lahirkan lagi generasi-generasi yang bangang seperti budak ini. So bagi aku, kita kena equip budak ini dengan sedikit ilmu lah, sekurang-kurangnya ilmu 5 basic mata pelajaran SPM ni dia ada, dia lulus, supaya bila dia keluar daripada Handegani nanti dia boleh dapat kerja, dia boleh dapat gaji dan dia tak menyusahkan orang lain. Kau bayangkan kalau dia keluar daripada Handegani nanti dengan tak ada SPM, dia nak kerja apa? Dah tak ada kerja, mulalah dia mengacau pergi cari benda lain, dia hisap barang apa semua, dia pergi merompak sana sini pula, dia pergi merogol anak orang lain pula, dah menyusahkan orang lain. Bagi aku, kita bagi dia peluang supaya dia tak menyusahkan masyarakat di masa yang akan datang. Dan kau kena ingat, budak-budak ni walaupun otaknya tak berapa nak betul, diorang ni kerja nak horny je. So mungkin bila keluar daripada yang ni nanti, bila diorang buat keturunan diorang, kita tak naklah keturunan diorang ni dijaga oleh bapa yang bangang seperti dia. So kita kena prepare budak ni supaya budak ni ada ilmu asas supaya dia boleh lahirkan generasi yang lebih baik. Apa yang dia buat ni merupakan perkara yang terkutuk, tetapi bagi akulah kita jangan biarkan dia dalam kegelapan, jangan kita biarkan dia keluar daripada negeri ni dengan tak ambil SPM, dengan tak ada chance untuk ambil diploma dan sebagainya. Sebab apa? Sekiranya dia keluar nanti, aku takut dengan ketiadaan peluang kerja, dengan tekanan ekonomi yang mendesak, benda ni akan memarahkan diri dia, dan kemudian sebab diri dia parah, dia pergi menyusahkan orang lain, dia pergi merompak sana sini dan sebagainya. Okey, so aku mintalah kepada masyarakat luar sana, korang kena tengok benda ni dalam skop masa yang panjang juga. Kau jangan cetek sangat hanya tengok dekat depan hidung korang saja. Kadang-kadang korang